Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni Abi nak share ataupun Abi nak bercerita sikit. Bukan bercerita lah, Abi nak bukan rungkai sebab Abi pun bukan pakar sejarah, tapi dengan keadaan isu semasa ni kan, Abi rasa macam sedih sangat kan. Kita as a rakyat Malaysia berbilang kaum bergaduh sekarang ni kan. Yang mana kita dapat tahu sekarang ni isu di Negeri Sembilan dah. Abi tak nak cerita pasal raja ke apa tu, yang dia petua ke apa, Abi tak nak sentuh benda tu sebab Abi tak tahu. Jadi Abi nak cerita pasal sejarah macam mana Negeri Sembilan ni terbentuk, dan juga Negeri Sembilan ni dia lain dengan negeri-negeri yang lain. Macam negeri lain ada raja kan, so raja tu seorang. Macam Negeri Sembilan ni dia unik dan sangat unik lah kan, lain pada yang lain lah. Abi pun bukan masalah sejarah, cuma nak buat konten kan. Tapi Abi tak nak melibatkan apa-apa ni lah, kan. Cuma Abi nak cerita pasal sejarah dia. Kalau kan ikut kata-kata ChatGPT ni lah kan, Abi refer dengan ChatGPT kan. Kita ni yalah, kita tahu kan. So sejarah ringkas Negeri Sembilan, di mana Negeri Sembilan ni asalnya dibuka oleh perantau Minangkabau dari Sumatera sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Mereka membawa budaya dan sistem sosial yang dikenali sebagai adat berpatih. Adat berpatih ni, Abi kalau sebut adat berpatih, Abi ingat Negeri Sembilan adat berpatih kan. So kita tak tahu apa sebenarnya adat berpatih ni. So kita belajarlah sama-sama kan. Keunikan Negeri Sembilan ialah mengamalkan adat berpatih. Maksud dia, nasab dan harta pusaka mengikut keturunan wanita. Oh, itu maknanya adat berpatih. Nasab dan harta pusaka mengikut keturunan wanita. Nasab tu Abi tak pasti apa, harta kita tahulah kan. Harta pusaka maknanya harta ni harta yang lama lah, macam adat, adab, bukan wang lah semata-mata kan. Jadi mempunyai sistem pemerintahan tradisional yang unik, yang di-Pertuan Besar dipilih oleh undang yang 4 dan bukannya mewarisi tahta secara automatik seperti kebanyakan negeri lain. Faham tak? Betul tak Abi cakap tadi? Sebab Negeri Sembilan ni dia unik, dia lain pada lain. Wow, bangganya Abi kan, dalam Malaysia ada satu negara yang lain pada lain kan. Kelas kau. Betul lah, orang warga asing kan. So Abi ulang balik, yang di-Pertuan Besar dipilih oleh undang yang 4 dan bukannya mewarisi tahta. Betul lah. Dia bukan raja je kan, turun kepada anaknya, bukan macam tu. Dia yang di-Pertuan Besar ni dilantik dengan undang 4. Maksudnya dia jadi ketua kepada undang 4 ni. Tak salah habis, undang 4 ni pun bukan calang-calang orang, dia pun ada salah siar dia juga kan, dan keturunan raja. Okey, nama Negeri Sembilan, sini best. Nama Negeri Sembilan pula datang daripada gabungan beberapa kawasan atau luak yang akhirnya berbentuk sebuah negeri berdaulat di bawah pemerintahan Raja Melewar pada abad ke-18. Okay, stay tune, kita sambung sekejap lagi. Bye-bye. Okay, kita sambung. Kenapa Negeri Sembilan penting? Negeri ini sering dianggap tanah adat kerana adat pepatih masih memainkan peranan dalaman. Pelantikan pemimpin adat, bahagian tanah pusaka, urusan kekeluargaan dan institusi pemerintahan tradisional. Kita cerita sikit pasal bergolak lah apa yang sekarang berlaku kan. First, Abi nak minta maaf lah kalau Abi tersalah cakap ke, tersalah isu sejarah ke. Yang mana yang lagi pakar boleh betulkan lah kat komen Abi kalau Abi yalah kan. Sebab Abi fokus bukan pasal isu bergaduh tu, tak. Abi fokus pasal kita ni
dah akhir zaman kan. So yalah, macam-macam dah berlaku sekarang ni. So kita ambil tibar lah benda ni kan, supaya tidak berlaku lebih lagi yang kita tidak inginkan. Jadinya sama-sama musabah dirilah kan. Buang yang keruh, ambil yang jernih, kan. Okay, apa yang sedang berlaku, apa yang sedang bergolak sekarang ni, tahun ni 2026, di mana sejak beberapa bulan kebelakang ini Negeri Sembilan berdepan dengan krisis melibatkan isu-isu di Raja Negeri, beberapa undang dan pertikaian politik negeri. Politik negeri lah pula kan. Laporan media menyebut berlaku pertikaian berkaitan kedudukan dan kuasa dalam situasi adat serta di Raja Negeri Sembilan. Ada yang mendakwa cubaan mencabar kedudukan Yang Pertuan Besar, namun kesahihan tindakan tersebut dipertikaikan kerana dikatakan tidak mempunyai asas perlembagaan yang jelas. Sekarang ni, isu sekarang ni yang berlaku sekarang ni, kita sekarang ni ada dua Yang di-Pertuan Besar. So siapakah dia? Kalau masuk bab tu, habis cuba rungkaikan lah. Krisis itu kemudian menjadi isu politik apabila pelbagai pihak saling menyalahkan tentang punca ketegangan tersebut. UMNO Negeri Sembilan misalnya menuduh kerajaan negeri gagal menangani isu melibatkan institusi raja dan adat, manakala pihak lain menolak dakwaan tersebut. Kesan kepada politik semasa pengembangan itu akhirnya membawa kepada pembubaran DUN Negeri Sembilan, dan negeri tersebut dijangka menghadapi pilihan raya negeri lebih awal daripada jadual asal. Penganalisis melihat keputusan pilihan raya ini sebagai ujian penting terhadap kekuatan parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan pembangkang. Ringkasnya, Negeri Sembilan diasaskan oleh masyarakat Minangkabau dan terkenal dengan adat perpatih. Sistem pemerintahan unik kerana melibatkan undang yang 4 dalam pemilihan Yang Pertuan Besar. Pada 2026, negeri itu berdepan pertikaian melibatkan institusi adat, diraja dan politik. Krisis tersebut membawa kepada pembubaran DUN serta pilihan raya negeri lebih awal. Kalau anda saya boleh terangkan siapa yang undang 4 mengenai. Okey, itulah kronologi sikit sebanyaklah yang Abi apa tu yang Abi boleh share dengan you all lah, dengan you guys kan. Isu yang terbaru sekarang ni, kita ada dua Yang di-Pertuan Besar. Habis tak berani nak sebut nama sebab aku takut salah. Kan. Jadinya isu ni berkait rapat lah dengan 4 undang kan, dengan luak-luak tu semua sekali. Jadinya sekarang ni pihak kerajaan Malaysia tak iktiraf yang pelantikan Yang Pertua Besar yang ke-12 tu. Sekarang yang 11. Yang pelantikan baru tu yang ke-12. Sebabkan ada isu-isu yang sekarang ni lah yang berlaku ni kan. Jadi stay tune guys, kita jumpa lagi. Bye bye. Tengah di sini tu. Woi. Right, bye. Okey, kita sambung tersambung lah pula. Sambung, okey. Kalau masuk bab Yang di-Pertuan Besar lama dan diumumkan sebagai baru, ini ialah baru inilah yang menjadi krisis Negeri Sembilan tahun 2006 sangat luar biasa. Siapa Yang di-Pertuan Besar yang lama? Tengku Mukhris Tengku Munawir menjadi Yang Pertuan Besar Negeri Sembilan sejak 2008 selepas kemakatan Tengku Jaafar Tengku Abdul Rahman. Bangida ialah anak kepada Tengku Munawir dan cucu kepada Tengku Abdul Rahman. Oh, maknanya Tengku Mukhris ni anak Tengku Munawir lah kan. Okay, family tau Munawir ni sebab legend lah juga masa dulu-dulu. Ramai melihat pelantikan Tengku Mukhris pada 2008 sebagai kembalinya salah siah asal kerana baginda pernah diketepikan pada tahun 1967. Ketika itu dia masih muda, beliau masih muda, tuanku masih muda. Apabila Tuanku Jaafar dipilih menjadi Perintah Negeri Sembilan. Abi takut lah nak cerita pasal raja-raja ni kan. Tapi Abi betulkanlah yang Abi rasa perlu betulkan sebab kita tak boleh panggil dia awak, beliau kan, kena panggil dia tuanku. Okay. Siapa pula yang diumumkan sebagai Yang Pertuan Besar baru? Pada 19 April
2026, sekumpulan undang mengumumkan bahawa Tunku Nazaruddin Tunku Jaafar dipilih sebagai Tuan Besar Negeri Sembilan yang ke-12. Tunku Nazaruddin ialah anak kepada Tunku Jaafar. Oh, okey, faham. Korang faham tak? Korang tengoklah balik ulang balik banyak-banyak kali, habis faham. Menurut pihak yang menyokong pertikan itu, pemilihan tersebut dibuat mengikut kuasa adat yang dimiliki oleh undang. Okey, Tengku Nazaruddin ni dilantik yang baru oleh 4 undang. Okey, apa yang Habib faham, pelantikan Tunku Besar ni dilantik kena dilantik dengan 4 undang ni. 4 undang ni insya-Allah Habib akan sebutlah siapa-siapa nama-nama undang tu. Menurut pihak menyokong, kenapa jadi pertikaian? Kenapa jadi pertikaian? Masalah kerajaan negeri dan beberapa pihak lain tidak mengiktiraf pengumuman tersebut. Betul tak Habib cakap tadi? Kerajaan negeri tak iktiraf. Menteri Besar Negeri Sembilan menyatakan bahawa individu yang mengetahui pengisytiharan itu, Datuk Mubarak Dohak, telah terlebih dahulu dirujukkan kedudukan sebagai undang sungai Ujong. Dia dipecat lah ni. Oleh itu kerajaan negeri menganggap peristiwa penyikiran Tunku Mukhlis tidak sah dari segi adat dan perlembagaan. Dalam 4 undang tu ada Datuk Mubarak Doha. So bila dia mengumumkan yang Tunku Mukhlis tu diturunkan tahta, maksudnya dia dah buat Tunku Nasruddin kan. Jadinya disebabkan dia ni telah dilucutkan kedudukan sebagai undang Sungai Ujong, jadinya tak sah lah Tunku Nasruddin tu. Mahkamah pula mengeluarkan injaksi sementara untuk mengekalkan status quo sehingga kes berkaitan dapat didengar sepenuhnya. Mahkamah dah main mahkamah lah kan. Jadi sekarang siapakah permintaan iktiraf? Setakat hari ini, Jun 2026, Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan dan Perdana Menteri Ibrahim masih mengiktirafkan Tunku Mukhlis Tunku Munawir sebagai Tuan Besar Negeri Sembilan yang sah. Tak betul tak boleh cakap. Kerajaan pusat juga lah, Kerajaan Persekutuan lah maknanya. Tak iktiraf Tunku Nazaruddin, dia mengiktirafkan Tunku Mukhlis Tunku Munawir. Namun begitu, terdapat pihak yang tetap penilaiannya bahawa Tunku Nazaruddin Tunku Jaafar telah dipilih secara sah oleh undang dan sepatutnya menjadi pemerintah negeri. Jangan sabar. Kita cakap sabar. Ada apa? Ikut arahan. Saya panas ni, jauh sikit, panas. Jauh. Buka sikit. Buka sikit. Alright. So habis rasa setakat ni sajalah sesi penerangan. Walaupun Abi minta maaf kalau terkasar ke ataupun termasuk campur urusan negeri adat ni kan, Negeri Sembilan ni kan. Bukannya Abi nak campur urusan adat negeri Sembilan ni, tapi tengokkan kronologi dan keadaan semasa ni, Abi rasa macam sedih sikit lah kan. Terutama sekali dengan bangsa kita yang orang kata takkan Melayu hilang di dunia tu kan. Bila kita berada macam ni, macam rasa macam tak best lah kan. So Abi harap dan Abi doakan benda ni settle cepat, dipermudahkan segala urusan. Yalah, tak nak gaduh-gaduh lah. Pakai pasar kan, kata-kata pasar ni. So kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Betul tak? Okay, bye-bye. Assalamualaikum.